Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian? Saya ni tengah tunggu anak lah. Dia pergi klinik sekejap. Sambil-sambil tunggu dia ni, berniatlah sedikit nak share lah berkenaan dengan pengurusan harta pusaka ni kan. Untuk pengurusan harta pusaka ni sebenarnya memang dia masalahnya ada dua saja, masalah besar kan. Dia adalah masalah-masalah kecil tu, tapi yang masalah besar ni tentang pengurusan harta pusaka ni ada dua. Pertamanya tentang untuk mendapat persetujuan waris, mendapatkan persetujuan waris, mendapatkan kesefahaman waris tu kan. Jadi untuk dapat kerjasama waris, itu yang pertama. Itu masalahnya yang menjadikan harta buku yang banyak di Malaysia ni sebab itu lah kan. Yang keduanya ialah kefahaman tentang takarruj tu, sama rata dan sebagainya kan. Jadi yang pertamanya yang tadi berkenaan dengan untuk mendapatkan kerjasama waris ni adalah bukan satu perkara mudah kan. Jadi waris ni mungkin yang kalau yang okey tak apa. Kalau yang okey, mana pengurusan tu lagi mudah kan. Pengurusan di pusaka kecil ke untuk mendapatkan surat kuasa dan sebagainya, untuk melantik pentadbir kan, di kalangan keluarga tak ada masalah kan. Jadi tapi yang masalahnya kalau sekiranya di antara keluarga tu tidak ada persetujuan ataupun tidak dapat kesefahaman. Mungkin ada yang dulu ada kisah-kisah yang lama-lama dulu yang menyebabkan dia dendam dan sebagainya. Dia kata kalau sekiranya aku tak dapat, biar semua tak dapat. Ada juga macam tu kan. Kemudian dia adalah pecahan yang kecil-kecil tu, pecahan kecil-kecil yang waris tak ada pengalaman. Kemudian waris ni ada rasa macam nak menguruskan harta pusaka tu, takut ada yang mengatakan dia tamak sangat, nak cepat nak uruskan. Kemudian ada beberapa perkara lagi lah, beberapa perkara lagi. Itu satu lagi. Biasanya kita menganggap bahawa kalau berlaku kematian tu sama rata. Macam baru ni saya jumpa dengan seorang kawan lah kan. Jumpa seorang kawan, dia katakan tak apalah, saya ni ada 5 adik-beradik lelaki dan 3 perempuan. Jadi kami pun bersetujulah untuk sama rata. Dia kata, orang kata saya pun tak kisahlah. Dia kata kami pun lelaki pun terimalah semua. Memang lelaki tu dapat banyak, dia kata kan, perempuan tu ni, tapi kami tak apalah. Itu lagi adil, dia kata kan. Lagi orang maksudnya tak ada nak kelahi dengan adik-beradik. Kita buat sama rata sajalah. Sebenarnya memang niat tu baik, tapi cara tu salah kan, cara tu salah. Takarruj, konsep takarruj tu kena faham kan. Macam mana kita nak melepaskan, orang kata, hak kita tu untuk ditakarruj. Takarrujnya maksudnya keluar kan. Kita keluar. Bila keluar tu dia kena ada masuk dulu kan. Masuk dulu baru kita keluar. Macam bilik air kan. Dia tak boleh tiba-tiba keluar, kena masuk dulu. Jadi maksudnya kita kena faham dulu faraid tu. Pembahagian faraid tu kena faham dulu kan. Faham dan tahu berapa nilai masing-masing dapat. Macam abang sulung, kak ngah, apa semua, makcik, acu semua tahu dah nilai faraid tu sekian berapa. Abang long dapat 10,000 seorang, yang kak ngah dapat 5,000. Jadi dah tahu nilai masing-masing. Okey, macam mana kalau kita berbincang untuk kita sama rata, macam mana? Kata semua setuju. Kalau tak setuju macam mana? Tak setuju kena bagilah. Yang tak setuju tu bagilah bentuk nilai faraid dia, hak dia kan. Jadi yang lain tu buatlah sama rata. Begitu. Jangan kelahi adik-beradik disebabkan harta pusaka. Memang harta pusaka ni leceh nak buat. Ya, memang dia satu yang memainkan emosi kan. Main emosi, saudara mara macam mana. Jadi itu sebab dia banyak harta buku dekat Malaysia ni kan. Jadi
Itu sebabnya, sebagai solusi lah, jalan penyelesaiannya lebih baiklah kita melantik wasi pentadbir dalam masa hidup kan. Supaya biarlah pentadbir ni menjalankan peranannya. Untuk faraid pun kena lantik juga. Bukan maknanya kalau kita kata faraid dah ada, buat apa nak lantik pentadbir kan. Dia faraid tu, dia tak datang selepas kematian, dia tak ada datang ketuk pintu rumah kita, tak ada. Dia kena diuruskan yang sebaiknya. Siapa nak menguruskan? Pentadbir lah. Itu kita kena lantik pentadbir. Okey, assalamualaikum. Itu saja perkongsian setakat ni. Wallahu alam.